Wow. Hello geng, apa khabar semua? Korang semua sihat ke tak? Hari ni kerja macam mana? Apa semua? Busy ke tak? Hari ni video kita sambung macam itu borak. Tapi mungkin sekejap je kot, sebab aku nak buat notice update masa depan untuk channel ni. So macam korang tahu, aku dah buat video POV dalam berbelas video POV dalam macam-macam bentuk lah. Daripada yang senyap ke, yang cakap ke, yang ada lagu ke, tak ada lagu ke, yang ada edit ke, tak ada edit ke. So apa yang aku nak cakap hari ni, memandangkan aku tengok ada jugalah certain comment yang dia tak adalah cakap buruk lah, dia just suggest untuk buat video POV lain. Sebab asyik tengok video yang sama je kan, iaitu ulang alik kerja. Tapi itulah geng, aku terlampau sibuk lah, busy sangat. So selalunya kereta ni aku hanya guna untuk ulang alik kerja je. Kalau nak pergi jalan-jalan tu kadang je lah. And kalau aku keluar pun biasanya aku tak record. Sebab biasanya bila kita nak record ni, dia banyak benda nak kena ni lah, restrict sikit lah. Macam contoh lagu tak nak pasang. Dan kadang-kadang kalau aku ada passenger kat sebelah, tak kisahlah siapa-siapa kan, kita orang nak borak ke apa ke, aku takut conversation tu terlampau private. So kalau aku record pun tak rasa aku akan upload kat internet, kat YouTube. Sebab aku takut informasi ataupun information yang kita orang borak tu maybe tak sepatutnya post dekat YouTube. Macam hari tu pun, waktu aku buat video, aku pergi ambil member aku untuk dia pick up IMAX 5 dia. Dalam tu adalah momen-momen kita orang borak. Ada juga part yang maybe private, maybe tak. Yang tu payah sikit lah. Sebab macam aku ambil diorang pun, aku tak nak lah tunjuk sangat aku ambil dia kat mana kan, nanti dox lah. So sama juga, kadang-kadang bila aku buat video pun, kalau aku nak pergi mana-mana pun, kadang-kadang aku jumpa member je. Tapi sebab tak boleh nak record tu record lah, sebab untuk safety kan. Walaupun aku ada dashcam, tapi kadang aku record juga pakai kamera ni. Sebab dashcam yang aku dapat, Proton bagi punya, sebab aku beli yang Rivian Flagship X, dia punya datang dengan kamera depan saja, dia tak datang dengan depan belakang. So waktu aku fikir nak beli dashcam yang macam 70 my ada depan belakang tu, aku fikir macam untuk record kereta je, macam baik aku angkat kamera yang macam ni, Insta360 Go Ultra. So aku boleh buat video selain daripada kereta, nak buat POV ke apa. Ada je video lain aku buat, macam aku pergi kedai Apple kat TRX apa semua, cuma aku private kan lah. Aku hanya share dekat orang yang terdekat je, benda-benda macam tu je kita bagi dia lalu. Jadi kalau aku tak borak, aku dah tekan lah. Tapi tak apa, kita sini nak santai je, tak perlu nak laju-laju, nak balik kerja je pun, tak ke mana pun rumah tu. So kat sini aku nak cakap pasal masa depan channel ni lah. Macam korang tahu, kalau korang tengok channel aku, daripada yang paling baru punya video sampai paling lama, channel ni dah lama dah, tapi dia ada sejarah dia. Sebenarnya mungkin masa akan datang, aku kemungkinan akan tukar nama channel ni, lepas tu tukar profile picture apa semua. Sebab sebenarnya channel ni asalnya bukan datang daripada aku sendiri, tapi ni bukan channel beli lah. Sebelum ni channel bapak aku punya. Sebab dulu cerita dia macam ni. Aku dulu waktu kecil, aku dapat email, dapat Google punya email daripada mak bapak aku. Sebab diorang buat lagi satu email, diorang combinekan, diorang dua buat lagi satu email untuk aku dulu, waktu zaman main Facebook dulu. Siapa yang dulu main Facebook, game-game macam Dragon City, Dragon Ninja Saga, Dragon City, lepas tu apa lagi, Farmville, dulu tahulah. So dulu aku start dengan benda-benda macam tu waktu kecil dulu. So kebetulan time tu, walaupun diorang bagi email tu kat aku, email tu diorang dah pakai. Macam bapak aku dulu, dia guna channel ni untuk upload benda-benda yang dia buat lah, kerja dia ke, ataupun vlog family apa semua.
And then lepas tu waktu aku umur berapa tahun lah, aku rasa daripada kecil lagi aku dah start buat video YouTube dulu. Kalau korang tengok dulu ada macam-macam lah. Waktu aku kecil dulu minat main Beyblade lah. Lepas tu ada video sekolah lah, ada video taekwondo apa semua. So channel ni banyak variety lah, dia tak pernah tetap pun. Lepas tu bila aku dah naik peringkat umur apa semua, videonya channel ni dah slow-slow ke aku lah. So aku pun buat banyak video yang apa yang aku nak buat lah. Waktu tu aku rasa video yang aku buat kadang-kadang ada pasal game. Kalau korang tengok video-video yang sebelum ni, ada yang aku buat kononnya lah zaman dulu trending apa, buat spicy ramen challenge dengan adik aku dulu. Lepas tu aku buat video pasal game macam Yu-Gi-Oh ada satu aku buat. Lepas tu aku ada buat video pasal aku main Assetto Corsa. Siapa yang nak tahu macam mana game Assetto Corsa tu, korang boleh tengok je video lama tu. Sebab kalau aku nak buat balik pun dah tak sama feel lah. Aku pun dah tak tahu dah apa jadi dekat member aku semua yang main Assetto Corsa. Semua dah semua dah ada live masing-masing dah kan. Time aku main dulu, time tu banyak free time, tak kerja lagi. Time tu zaman universiti lah. So aku fikir waktu aku buat channel ni yang sekarang untuk upload video POV ni, sebab asalnya aku ada buat channel lain, tapi complicated sikit lah bila kau dah synckan kau punya phone number dengan akaun Google yang kau tengah pakai sekarang. Bila waktu aku nak minta OTP, dia tak bagi-bagi tau. Waktu aku buat channel kedua tu, dia suruh verify untuk channel yang baru lah kan. Siapa yang nak upload lebih daripada 30 minit ke 40 minit tak silap, dia ada buat restriction lah. So kau kena bagi nombor telefon kau, and then dia akan bagi SMS. Tapi SMS tu tak pernah sampai. So lepas dah seminggu 2 minggu tu macam dia ni aku nak upload banyak kot video creator yang aku dah record. Ada yang aku edit sikit-sikit sebab dulu tak ada reti sangat kan. Tapi kau tengok video lama reti je. Sebab zaman dulu aku pakai editor nama Sony Vegas Pro ataupun Magix Vegas Pro. Siapa yang tahulah. Dulu senang lah. Tapi sebab time tu aku pakai yang private, standard lah. Time tu kita budak lagi kan, mana ada duit nak beli software ni kan, private lah. And then sekarang bila besar, aku dah fikir alternatif lain lah kan. Aku tak minat Adobe. Aku pernah pakai dulu Adobe, tapi sebab aku dah start dengan Vegas Pro, payah gila untuk aku belajar pakai Adobe. And Adobe ni of course lah, kalau yang crack punya ada je. Tapi kalau kita tengok yang license lah kan, yang bayar bulanan tu agak mahal lah, and tak berbaloi. So aku fikir video editor apa yang sesuai kan, yang professional pakai tapi free. So dari situ aku buat video belajar lah edit pakai DaVinci Resolve, yang tu free. And orang yang buat movie pun pakai video editor tu, yang free, yang bayar punya lah. Yang bayar punya DaVinci Resolve Studio kot dia panggil. Yang aku punya aku pakai yang free punya DaVinci Resolve nama dia. So waktu aku start balik buat video dekat channel ni untuk creator, tak banyak edit lah sebab aku masih belajar lagi macam nak edit. Sebab nak belajar DaVinci Resolve, jauh beza gila daripada aku yang dulu dah biasa dengan Vegas Pro. So sebab tu waktu aku buat video awal-awal dulu tak banyak edit. Sekarang aku macam dah slow-slow start nak edit. Tapi kat sini aku nak cakap yang mungkin lepas video ni korang akan jarang nampak lah aku upload setiap hari. Sebab nak buat daily video daily, tak ada lah, vlog lah, daily video lah kan, setiap hari. Sebab kalau korang perasan cara aku schedulekan semua video aku, sebelum ni aku buat pukul 10 pagi lah setiap hari untuk weekdays. Tapi aku tukar kepada 8 malam lepas aku tengok analytics, dapat tahu yang korang semua biasa tengok waktu malam kan, lepas dah balik kerja apa semua. So tu yang aku tukar kepada setiap hari weekdays, Isnin sampai Jumaat 8 malam video aku akan keluar lah, yang aku dah schedulekan. Tapi nak maintain daily video ni payah tau. Melainkan kalau aku upload je yang hari-hari aku record ni, yang korang asyik tengok benda yang sama je ulang alik kerja, yang jadi bosan tu, then tak apa lah, aku tak ada masalah. Tapi yelah, ada yang rasa dah bosan kan, asyik tengok benda sama. WhatsApp dia ni aku tak nampak apa. Okay, so jadi isu kat situ lah. Tak adalah isu sangat, cuma kesian kat korang lah asyik tengok video yang sama yang ulang alik kerja. Kadang aku pun bosan juga buat video yang aku buat sekarang macam ni. Sebab kalau aku tak borak, aku buat video yang POV senyap, aku kena tutup lagu. Dan tutup lagu senyap lah, sunyi. So kat situ yang macam lama-lama ni aku tak boleh maintain lah, tak boleh sustain.
Tu yang aku slow-slow buat video borak. Tapi bila buat video borak ni, actually banyak juga masa untuk ambil untuk edit. Walaupun edit biasa-biasa je, cut-cut je, lepas tu letak point-point. Tapi untuk aku macam makan masa lah, sebab aku bukannya kerja buat video je. Aku bukan bidang multimedia. So aku ada kerja lain kat nak buat kan. Sebab aku pun dalam bidang IT, tapi mostly bahagian coding lah. Siapa yang tertanya aku daripada bidang mana kan, waktu aku grad university dulu, aku dalam bidang cyber security. Tapi bila aku kerja, aku lebih bidang sikit lah dalam software development, sebagai full stack web developer. So siapa yang hari tu ada tanya, bang kerja apa, itu kerja aku lah. Dah berapa tahun dah kerja. So sebab tu boleh lah ada rezeki sikit, boleh dapat masa pakai S70. Tapi korang jangan fikir apa ni, sebab kerja aku terus boleh angkat. Tak agak, kena tengok komitmen. Siapa yang nak beli kereta ni, jangan tengok gaji je. Memang ada orang cakap, oh gaji 2,000 boleh beli. Oh memang boleh, tapi kena fikir long term, boleh ke maintain kan. Hutang bukan sikit, 9 tahun kan. Siapa yang beli pakai cash tu untung lah untuk dia. Tapi yang ni kita cakap untuk maintenance lah. Maintenance bukan just sekadar nak servis kereta apa semua. Kena ingat tol, minyak. Kereta ni sebenarnya hari tu aku lupa nak cakap dalam macam impression ataupun minor review aku lah pasal kereta ni. Untuk cons dia lah, kereta ni kuat sikit lah makan minyak kalau korang duduk dalam bandar lah yang banyak traffic light. Itu tak boleh nak lawan lah dengan Pro 2. Tapi kat highway kereta ni perform lah, in terms of dia punya performance dengan minyak dia efficient kalau highway. Kalau korang tak berhenti sangat, sebab biasa lah kereta turbo kan. Kereta turbo ni dia tak boleh kalau kejap jalan kejap berhenti, kejap jalan kejap berhenti. Dia kalau boleh nak jalan je. Dia nak kena maintain speed lah. Tapi tak semestinya korang kena maintain speed untuk jimat minyak. Actually daripada cara aku bawa, aku akan biasanya bawa laju, and then aku akan lepaskan minyak, and then aku just tap je. So dia tak adalah nak kata maintain speed. Kalau maintain speed biasanya orang akan tekan and then dia akan maintain je kan. Macam contoh 90 je lah kaki dia kat situ. Untuk aku tak, aku akan lepas, tekan. Actually tu lagi jimat minyak, sebab aku dah compare dah perbezaan. Sebab kat sini ada boleh nampak dia tunjuk berapa minyak kilometer per liter kan. So bila aku tengok, bila aku maintain je, dia macam makan banyak lah compare dengan kalau aku main tap je. So dekat situ baru boleh jimat banyak minyak lah. Sekejap bagi motor ni lalu dulu. Okay. So itu je lah yang aku nak cakap pasal yang kereta ni. So mungkin nanti masa depan korang maybe akan nampak video aku maybe dalam 2-3 kali je kot seminggu. Tapi tengok macam mana, sebab sekarang aku pun dah dalam fasa yang agak sibuk. Nak buat video pun payah juga tau, bukan senang. Kadang-kadang aku pun ada ada hal-hal lain juga nak buat, bukan just buat video je. Kadang aku macam ada isu dengan Budi 95 kan. Siapa tahu lah kan, kalau dah minyak, sebab kereta ni 50 liter untuk isi daripada kosong sampai penuh. Dan korang kira lah, Budi sekarang dia bagi 200 liter kan. So dalam sebulan boleh isi 4 kali je lah kan, kalau isi seminggu sekali 50. So kalau ada masa yang di mana aku kena keluar ataupun nak keluar kan, pergi Genting ke apa ke, Bukit Tinggi ke, pergi tempat-tempat lain, dia jadi makan kos kat situ lah, dekat Budi 95 tu. Dia kalau Budi 95 tu 300 liter macam dulu, tak jadi masalah. Dia bila dah 200 liter tu dia macam alamak. So aku kena pandai plan punya perjalanan. So bila aku nak buat video-video macam jalan-jalan tu payah lah, sebab minyak bukan murah, mahal kot. So jadi kat situ lah. Sebab aku faham je korang pun nak tengok video lain. Sebab kalau aku sebagai viewer pun kadang aku macam, kalau tengok video orang putih lah, dia buat video-video bawa kereta, kadang macam Mamat ni tak tempat lain ke, asyik jalan sama je kan. Tapi disebabkan kereta yang dia pakai tu gempak, so aku tak kisah. Yang macam BMW M4 ke, Porsche 911 GT3 RS ke, M3, M2 atau AMG ke, walaupun jalan dia agak membosankan. Sebab video aku tengok video US, jalan dia straight je, tak ada selok belok, bosan gila. Tapi sebab dia bawa kereta best, dengar bunyi exhaust tu sedap, tu yang aku okey je. Tapi aku faham kalau korang macam bosan lah Mamat ni, asyik ulang-alik kerja, dia tak tempat lain nak pergi. Memang tak tempat lain pun, memang hidup aku ulang-alik kerja je. Nak buat macam mana? Sabtu Ahad pula kalau aku keluar nak rekod tu, rekod lah, just nak upload kat YouTube tu
Tak lah kot kan. Sebab kadang aku dengan passenger, kadang kita orang borak benda-benda private, macam tak syok lah post kat YouTube. And kalau aku dengan passenger pun takkan nak senyap je kan. Sebab nak buat video POV kan, kita orang mesti akan borak kan. Tak kisah passenger aku, family aku ke, member aku ke, kadang hari tu aku ambil. Itu pun aku memang upload je waktu tu. Sebab dah halang kita orang memang nak pergi ambil kereta dia kan, Imas 5. So halang borak je. Tapi maybe dalam topik yang kita orang borak tu adalah kot part-part yang private sikit kan. Tapi tak apa kot, diorang pun macam okey. Tapi untuk aku macam tak sedap lah kan. Bila kita nak borak dengan member ke ataupun tak kisah passenger kita, and then kita pula tengah record kan. So macam record tu okey, just nak upload tu macam dia private lah. So korang kena faham lah, yang aku nak record ni tak senang. Walaupun hujung minggu aku ada keluar pergi tempat lain, nak buat video mesti korang nak tengok. Tapi itulah, bila aku keluar, aku bukan keluar seorang-seorang. Kalau aku keluar seorang-seorang, then aku record. Ada je yang video-video sebelum ni aku record pergi Shah Alam, tu pergi mana lagi lah, pergi mostly Shah Alam je. Aku rasa yang last aku record yang pergi tempat lain selain daripada jalan aku pergi dan balik kerja. So macam tu lah, nak cari masa dengan peluang yang untuk record tu, so tak banyak. So aku rasa macam aku cuba nak cari opportunity untuk aku record yang best-best. Tapi rate yang aku akan upload tu mungkin berkurang lah. Instead of korang nampak video aku 5 kali seminggu, maybe korang nampak video aku maybe 2-3 kali seminggu je kot. Paling-paling pun 2 kali seminggu. Tengok macam mana. Kemungkinan aku akan tukar daripada upload weekdays, iaitu Isnin sampai Jumaat, tukar kepada Sabtu Ahad. Cuma aku tak tahu nak buat pukul berapa. Kalau aku tengok analytics, even Sabtu Ahad pun korang tengok waktu malam enggak. So aku fikir maybe aku buat 2 video je seminggu, upload Sabtu Ahad pukul 8 malam. So maybe itu future channel ni lah kot. Sebab aku pun dah sibuk sangat ni. Aku dah ulang balik point aku. Tapi nak buat macam mana kan, kena tunggu bila aku free sikit. Sebab sekarang dah di fasa umur di mana aku sibuk sangat. Aku tak boleh nak enjoy sangat. Aku main game pun tak. Aku walaupun balik kadang busy, tak ada buat kerja kan. Tak logik lah hari-hari buat kerja kan, 24 jam. Tak ada work life balance. Tapi kadang aku busy buat benda lain lah. Kadang aku nak tengok YouTube ke, tengok anime ke apa ke. So free time aku untuk main game ke, untuk rehat tu tak ada sangat lah. Rehat tu ada lah, itulah rehat aku. Kadang tengok YouTube, mostly tengok YouTube lah. Sebab YouTube ada banyak gila konten. Tak semestinya korang tengok video kereta je, ada video macam-macam. Video pasal komputer ke, video pasal K-pop ke, video pasal apa-apa lah. Itu yang best tu. Macam sebelum ni video YouTube aku penuh dengan video kereta je. So aku tengok kereta. And then lepas tu video aku penuh dengan pasal komputer pula. Tengok pasal video komputer kan, pasal Linux ke apa ke. Lepas tu video aku penuh dengan benda-benda lain lah, macam-macam lah. So waktu rehat aku untuk tengok YouTube je lah. So nak main game tu tak ada masa sangat lah. Aku cakap video ni pendek je, tapi dah nak sampai lah. Aku rasa ni dah 30 minit dah. Aku rasa nak kena habiskan video kat sini. Sebab kamera aku bateri tak tahan lama kalau standalone ni. Kat sini tunjuk 62%. Tapi kalau berhenti sekejap lagi ni sebab traffic light, aku kena ni je lah, apa ni, kena tutup kejap lah kamera ni. Kalau tak nanti menunggu traffic light tu, nanti dia makan banyak bateri lah. Sebab berhenti kat traffic light bukan buat apa pun kan, just termenung je. Tapi itulah, korang nak video macam mana pula kan. Aku dah dapat feedback, ada yang nak tengok video lain kan, maybe jalan kampung ke, jalan bandar macam kat KL kan. Ada je. Sebelum ni 2-3 kali kot aku pergi TRX. Cuma aku tak record je sebab aku dengan passenger waktu tu. Record tu record lah, cuma aku tak upload lah. Jangan salah faham pula. Sebab function kamera ni pun aku guna sebagai dashcam juga, dashcam yang kedua. Sebab dashcam yang Proton bagi kat aku ni, dia leceh sikit. Walaupun kerja dia sebagai dashcam, dia record jalan, memang function. Cuma bila aku nak extract video daripada leceh, nak kena cabut SD card, lepas tu nak kena cocok dekat dalam SD card adapter, atau cocok dekat laptop ataupun PC aku. So dia jadi banyak kerja. So aku gunakan Insta360 aku ni jadikan sebagai dashcam. Sebab Insta360 ni aku tak perlu nak cabut pun SD card, boleh je. Kadang aku cabut je kalau aku nak transfer ke laptop atau komputer. Tapi kalau aku nak transfer kat phone, benda-benda yang simple, macam korang nak pergi report polis ke apa kan, kalau apa-apa berlaku, korang just transfer je, buka handphone, buka app Insta360, lepas tu connect dengan kamera ni, lepas tu dah senang gila. Tak perlu nak ubah-ubah, siap korang boleh edit lagi dalam app tu. Serius senang. Tu yang aku jadikan kamera ni sebagai dashcam kedua aku.
Kalau aku tak bawa kamera ni ataupun aku tak record time tu, aku jadikanlah yang dashcam Proton bagi ni untuk sebagai dashcam lah. Dah tak ada apa lagi function dia. So macam tu lah. Oh, ni aku borak-borak tadi, jalan tak jam sangat. Kali ni memang tak jam. Maybe sebab aku gerak lambat. Baru 15.8 km per liter je sepanjang aku jalan tadi. Untuk 44 minit. Average speed kat sini 42. Mileage 30 km macam tu. Okey lah, okey. So boleh tengok lah dia jimat kalau korang bawa style yang tak salah kaki berat. Cuma jangan jangan hold lama sangat lah. Kalau korang nak jimat minyak, jangan maintain. Korang kena main tap lah. Kalau korang main game selalu, kalau main pakai controller ke apa, korang faham lah. Dia korang kena tap tu. Dia ada rhythm dia. Sebab benda lah ni, kalau korang tak tekan minyak sepanjang jalan, korang maksudnya korang jalan, korang tak tekan minyak, atau nanti dia tunjuk instant fuel ni jadi macam ni. Dia jadi macam dash ataupun kosong. So dekat situ dia tak baca. So korang kena tekan sikit bagi dia sentiasa macam baca lah. Sebab aku tak tahu kenapa Proton buat macam tu. Patutnya korang lepaskan minyak lantak lah kan. Selagi kereta jalan, tunjuk je lah berapa kilometer per liter kan. Tapi tak, korang kena tap sikit. Sebab aku rasa dia assume kalau korang tak pijak minyak tu, maksudnya korang tak aktif bersamaan kereta, tak jalan kot. So maybe sebab tu dia jadikan ni jadi dash macam ni. Macam sekarang aku berhenti, faham lah dia tunjuk dash tu. Tapi kau kan berhenti ni pun makan minyak agak. Cuma dia tak baca je. Okay gang, aku pun dah tak ada apa nak cakap. So aku harap korang maintain je lah, tengok support. Terima kasih lah kepada siapa yang selalu rajin tengok, lepas tu komen. Ada seorang tu selalu komen banyak. Terima kasih lah, selalu setiap video dia komen. Macam-macam ada komen, atau ada yang like apa semua. Aku tak expect pun korang nak tengok. Sebab asalnya aku upload video ni untuk aku je. Sebab aku tengok dekat dalam Malaysia ni untuk car vlogger bukan car vlogger, car POV vlogger lah kan. Car POV drive punya channel lah, tak banyak. Dan biasa yang buat video pun letak kamera kat tepi kan. Dia tak macam POV macam aku sekarang kan, tengah tengok kanan kiri apa semua. So tu yang aku fikir, bosan lah asyik tengok video orang putih je kan. Orang kat US apa semua, dia orang punya jalan bosan, tak best. Kalau nak tengok video Malaysia, mostly kalau aku nak POV pun terpaksa tengok video motor lah. Tapi tak salah pun motor, aku suka je tengok video motor juga. Kadang tengok ZX25R, CF motor, 675SRR, panjang nama dia. Lepas aku tengok ada motor R25 apa semua. Okay lah, seronok. Kalau tengok video YouTuber yang legend dulu macam Waizul, boleh lah tengok Superbike apa semua kan. Macam apa, BMW S1K ke, time tu HP4 Aprilia RS-V4, Ducati Panigale. Siapa yang main motor faham lah. Kalau tengok video tu seronok tak? Tapi itulah, Malaysia banyak video motovlogger, tapi car vlogger tak banyak lagi. Aku harap sebabkan aku buat video ni, banyakkan lagi lah car vlogger. Sebab aku sekarang pun dah jumpa beberapa orang yang buat video kereta kan. Dia orang ada komen, aku tengok dia bawa Preve. Cuma tu lah, dia buat video yang letak kat tepi tu. Tapi aku suka tengok video dia. Dia selalu dalam video dia akan tulis kat caption tau. Aku tak tahu macam ni dia rajin gila. Aku try buat video caption, tak larat tu. Rajin gila, aku suka and informatif. Macam contoh, aku ada tengok video dia yang baru-baru ni channel nama dia To Proof. Aku tengok video dia pergi My Town, Chan Shaolin. Dia guna jalan Chan Shaolin kan. Aku tengok dia lalu kedai Proton Emas 5 yang hari tu aku ambil dengan member aku kereta Emas 5 dia kat situ. Aku cakap, lepas tu dia ada tulis kat caption macam-macam lah, dia borak. Atau kalau tengok video dia pergi ANW. Dulu pun aku ada pergi situ, tapi naik LRT lah waktu tak ada kereta. So macam bila tengok balik, nice lah. Tapi tu lah, aku pun nak agak pergi tempat-tempat macam tu. Cuma tak ada masa lah. Kalau aku ada banyak masa, contoh cuti ke, ataupun time tu tak ada apa aku nak buat kan, and ada masa free, kalau kawan ajak lepak ke apa, boleh lah. Cuma ya, aku sekarang sibuk sangat. Kalau dalam 2-3 bulan mungkin nanti aku dah tak sibuk, dan boleh lah. Sebab sekarang dekat dalam fasa di mana aku sangat sibuk dengan kehidupan. Sebab hidup aku bukan je bawa kereta je kan. Kadang ada benda lain kat nak kena settlekan. Macam hari ni 17 Julai, asalnya patutnya aku plan nak pergi tengok movie The Odyssey tau. Tapi aku tengok macam dekat dalam app TGV tu ramai pula tengok kan hari ni. Penuh. Aku macam tak apalah, esok lah, ataupun tengoklah hari apa.
Tapi aku rasa video yang aku upload ni maybe dah hari ke berapa tak kan. Kalau sekarang dah hari ke tak tahulah, yang dah ke 5 ke 10 ke selepas aku upload video ni. Video ni 17 Julai tau. Aku rekod 17 Julai. So korang maybe dalam 20 lebih Julai, cuba komen kalau korang dah tengok The Odyssey. Macam mana movie tu, okey tak? Sebab aku plan nak tengok pun sebab director dia Christopher Nolan. Aku suka gila director ni. Aku suka dia daripada zaman dia buat Batman The Dark Knight Rises, The Dark Knight Rises. Tapi time tu aku kecil lagi. Aku tengok video dia betul-betul, movie dia betul-betul waktu aku tengok Interstellar. Interstellar best. And then lepas tu aku tengok semua video movie-movie dia yang lain. Tenet. Lepas tu ada Dunkirk Lepas tu ada macam-macam lagi. Dengan yang movie apa lah nama dia, yang cara dia punya storytelling tu dia macam terbalik. Sebab dia video ceritakan pasal orang tu hilang ingatan. Bukan hilang ingatan lah, dia macam otak dia boleh simpan memory sikit je. So nanti dia akan hilang ingatan. Aku lupa nama cerita tu apa. Kalau korang ingat, korang komen lah. Aku tengok macam-macam movie Christopher Nolan ni. So aku suka gila. Sebab aku suka movie dia. Sebab dia punya movie jenis yang lepas kau dah habis tengok, kau akan berfikir. Aku suka movie yang buat kau berfikir. Tak kisahlah secara filosofi ke, political ke, asalkan dia buat kau berfikir. And movie tu masih lagi lekat dalam otak kau walaupun kau dah habis tengok movie. Bukannya lepas kau habis tengok movie tu dah macam tu je, and then tak tengok balik. Tak, aku suka yang membuatkan kau fikir. So tu yang aku macam nak tengok The Odyssey. Hari ni keluar 17 Julai. Tapi tu lah ramai pula tu IMAX sebab tu. Sebab Christopher Nolan je yang asalnya director yang buat shoot video pakai IMAX. Tu yang macam faham lah kenapa semua nak tengok dalam IMAX. Sebab cerita dia memang kalau tak tengok dekat IMAX tak sah. Sebab aku tengok dekat app TGV ada Onyx tau, tapi tak ada, macam 3-4 orang je. Aku macam aku nak tengok movie dia dalam format yang dia recommend ataupun yang dia shoot, iaitu IMAX. So aku tengok IMAX penuh. So tak nak buat apa. So tak apa lah. So siapa yang dah tengok tu, korang komen lah best ke tak cerita dia. Mana dah tahu time tu korang komen tu aku dah tengok dah ke. Tengok macam mana lah. Aku pun dah cakap banyak sangat. Aku pun dah tak ada topik nak cakap kan. Takut melalut pula. Sebenarnya dah melalut kan ni kan. So itu je lah aku nak cakap pasal maybe future channel ni. Kemungkinan aku akan tukar nama. Sebab channel ni sebenarnya dulu dah lama lah daripada bapak aku lagi. So aku tak pernah ada channel yang untuk nama sendiri kot. So aku tak tahu nak namakan channel ni apa nanti, dengan profile picture apa semua. Aku plan nak letak nama game aku lah. Tapi cuma aku takut member game aku akan jumpa aku, tapi tak tahu lah. Sebab semua orang yang rapat dengan aku panggil nama game aku. Dia orang tak panggil nama betul. Biasanya yang panggil nama betul aku biasanya orang yang tak rapat lah. Biasanya office mate ke, kawan-kawan yang jauh, kawan sekolah ke. Tapi even kawan sekolah yang rapat dengan aku panggil nama game aku juga, ataupun nama samaran lah kan. Nama samaran aku. Dia orang tak pernah panggil nama betul. Tu aku fikir, patut ke aku tukar nama channel ni. Tapi tu lah, kena tengok dulu. Sebab aku pun dah start unlisted kan ataupun private kan video-video lama yang sebelum ni bapak aku upload lah, yang tak ada kena-mengena dengan channel ni. Dia upload sebab dia jadikan YouTube ni storage dia lah untuk simpan video. Sebab file video semua besar-besar. So bila korang upload dekat YouTube, dia dah jadi macam satu archive lah. So korang dah tak perlu nak simpan dekat tempat-tempat lain macam Google Drive ke apa kan. Korang upload je kat YouTube, and then dia akan simpan. Okay, aku nak ke kanan. Please jangan merah. Dia ni. So itu je. Rasa tak ada apa dah kot nak cakap. Ni pun hari ni jalan jam gila. Maybe sebab hari ni Jumaat, lepas tu baru hujan pula. So aku habiskan video kat sini je lah. Aku harap korang still support aku lagi lah, yang tengok video aku, yang komen, yang like apa semua. Terima kasih sangat-sangat sebab support. Aku tak expect pun korang tak expect pun ada orang tengok pun. Tapi terima kasih sangat-sangat lah. Aku harap boleh jumpa korang next time lah. Kalau ada video best-best yang aku nak record dan upload, nanti aku akan record dan upload. Apa-apa tu je lah. Thank you for watching. Alright, bye.